Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menggerak belia dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Jadi hari ini untuk episod yang keempat. Wah, pejang celik kita dah episod yang keempat, Abang Amin. Jadi episod yang keempat hari ini kita jemput. Kali ni kita nak munasabah sikit lah. Kita nak bagi bersih hati ni sikit. Sebab dah 3 episod kita kutuk orang lah. Kutuk presiden lah, kutuk ni lah. Jadi episod keempat ni kita nak munasabah lah. Kita nak bagi hati ni cuci balik lah. Jadi hari ni kita bawa seorang yang sangat orang panggil pakar lah, InsyaAllah, dalam bidang belia agama ni. Jadi saya jemput Abang Min rasa kita jemput siapa, Abang Min? Baik. Minta maaf dulu, terlebih dahulu kepada para penonton kita, Amar. Walaupun episod keempat ni ada sikit masalah teknikal, jadi kita sebagai moderator mengalah dengan panel kita ni sebab dahsyat sangat. Jadi kita share lah mic ni bersama-sama, Amar, sebab orang kata sharing is caring. Kita tarik ustaz lagi, ustaz bawa penampak muka kita tak padan, Amar. Jadi jangan buat pasal. Jadi hari ni buat para penonton dan belia di luar sana, kita ada juga tetamu di episod yang keempat kita, juga special, yang kita bawa import daripada Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Kedah, Saudara Ustaz Abdul Rahman Salahuddin bin Muhammad Zain. Ya, apapun, terima kasih Ustaz. Ya. Apa abang Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi hari ni saya dimaklumkan Ustaz bergegas datang menerima jemputan kita. Ustaz sepatutnya tadi ada mesyuarat dan sebagainya. Ustaz cepat-cepat juga mai untuk kita mengadakan sesi podcast Sembang Derah kita di sini hari ni, Ustaz. Apa pun kami appreciate lah Ustaz punya usaha untuk hadir bagi kita membincangkan isu dan soal-soal belia pada hari ni. Jadi sedikit soalan saya bagi ke Amar lah. Boleh, Amar? Betul. Okey. Jadi untuk sesi podcast hari ni bersempena kita nak dekat dah dengan Hari Raya Korban ni. Jadi Aidiladha, betul. Jadi kita nak tanya berkenaan dengan korban. Tapi kita tak nak tanya korban lembu kat Ustaz. Ustaz buat demo potong lembu ya. Tak. Hari ni kita nak bercakap berkenaan dengan korban belia dalam agama ni. Macam mana belia nak berkorban jiwa dan raga dalam belia ni. Jadi kepada Ustaz, saya rasa Angkatan Belia ni adalah salah satu persatuan belia yang sangat lama lah. Bukan sahaja lama, tapi pencapaian yang sangat bagus. Jadi Ustaz boleh tak kongsikan sedikit apa itu asal usul Angkatan Belia Islam Malaysia ni? Baik, terima kasih kepada Saudara Ammar dan juga sahabat saya Saudara Amin. Pertama sekali dan sama-lamanya saya nak ucapkan Alhamdulillah, syukur dan terima kasih lah kepada pihak penganjur kerana sudi mengundang saya yang sebenarnya bukanlah yang paling sesuai, tetapi yalah, kita cuba ambil kesempatan dan hari ini Alhamdulillah setelah kita susun dan kita aturkan, jadi berlakulah sesi pada hari ini yang diberi nama podcast Sembang Derah. Saya sejujurnya pada peringkat awal bila terima undangan daripada pihak penganjur khusus Saudara Amin berkenaan dengan podcast sesi pada hari ini, fikir panjang juga saya nak main ni kan. Kerana tajuknya pun hebat kan. Orang-orangnya pun dah episod keempat kan. Kita ni episod pertama pun belum. Jadi Alhamdulillah lah hari ini beranikan diri untuk hadir dan nak berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan persatuan ataupun pertubuhan yang saya terlibat secara aktif. Pertubuhan yang saya terlibat aktif sekarang seperti mana yang disebutkan oleh Saudara Ammar tadi adalah Angkatan Belia Islam Malaysia, khususnya di negeri Kedah ini, adalah satu pertubuhan yang dah perlu lama, bermula sejak tahun 1971 di peringkat pusat, Ogos, dan gelombang itu diterima dan disambut baik di negeri Kedah ini, dan Disember tahun 1972 di Kedah tertubuhnya ABIM negeri Kedah lah. Jadi Angkatan Belia Islam ini khususnya di Kedah ataupun di negeri-negeri yang lain pun, untuk pengetahuan rakan penonton dan juga Saudara Ammar dan Saudara Amin, ada lebih kurang 132 pertubuhan ataupun cawangan ABIM di seluruh negara.
Ya, di setiap negeri, dan di setiap negeri pun dipecahkan kepada setiap daerah. Setiap daerah, dan di Kedah kita ada 11 ABIM daerah yang mana masing-masing walaupun kedudukannya, tempatnya berbeza-beza, tetapi mengangkat dan juga memartabatkan misi dan visi yang sama, iaitu membina dan juga memimpin tamadun khairul ummah untuk generasi kesinambungan generasi-generasi yang akan datang. Itu secara ringkas berkenaan dengan ABIM yang boleh saya terangkan, dan banyak lagi yang saya ingin kongsikan. Mungkin nanti di soalan-soalan yang selanjutnya. Tapi saya tertarik Ustaz, macam Ustaz katakan tadi, dari peringkat kebangsaan sendiri, ABIM tertubuh pada tahun 1971 dan pengakhiran Disember tahun 1972 tertubuh je di negeri Kedah sendiri. Jadi Ustaz, mungkin ramai orang tertanya-tanya peranan ABIM itu sendiri, kan? Jadi mungkinkah saya boleh bertanya kat Ustaz, ABIM ini, apakah peranan ABIM dan bagaimana ABIM ini tertubuh? Sebab Ustaz SIU, mungkin Ustaz lebih memahami dan mengetahui lah sejarah. Baik. Terima kasih soalan. Bila disebut tentang peranan, sudah tentu generasi-generasi dulu tu, kan, kita ni generasi yang terkemudian. Hari ini pun dah 54 tahun ABIM ditubuhkan, dan sudah tentu kita generasi kemudian ini mengikuti garis panduan, garis-garis perjuangan yang telah pun dimulakan generasi-generasi awal. Kan, sampai hari ini kita dah berbelah-belah presiden, kan. Kalau di Kedah ni dah berbelah-belah yang dipetua istilahnya tu. Dan peranannya masih lagi sama, kan. Cumanya mungkinlah ada perbezaan di sudut pendekatan baharu sesuai dengan zaman. Kalau bila saya mulakan dulu untuk menceritakan tentang peranan ABIM ini, dia apa saja pengamalannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, dia ada garis panduan yang disebut sebagai budaya ABIM. Budaya ABIM ini yang pertamanya, kalau saya boleh sebutkan, yang pertamanya budaya ilmu, menghayati budaya ilmu. Jadi dalam ABIM, pimpinan ataupun ahli, kan, kita sentiasa ditarbiyah dan diasuh dan diingatkan bahawa apa saja yang kita nak buat mesti berdasarkan ilmu. Bila sebut ilmu ini, kita tak boleh buat sembrono lah. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Kalau kita tahu sedikit, kan. Ya, tak tahu jangan buat pala tahu, Ustaz, no? Ada kurang bahasanya begitulah, bahasa Gen Z ni, kan. Bahasa Gen Z gitu. Yang keduanya menghayati amalan kerohanian. Dalam ABIM sendiri, kita bukan hanya mengajak orang buat solat, kita mengajak orang cinta kepada agama, negara, tetapi juga kita senantiasa di dalam program-program dalaman ABIM tu sentiasa menerapkan soal pentingnya solat berjamaah, kerana kita akan ada satu program disebut nama lebih kurang tamrin dan sebagainya, kan. Dalam tu kita akan asah dan juga kita akan perkukuhkan amalan-amalan kepimpinan kita dan ahli berkenaan dengan amalan-amalan kerohanian, zikir harian, al-ma'thura dan sebagainya. Ini mungkinlah dalam ABIM, kalangan ABIM sendiri mungkin lebih jelas. Dan yang ketiganya menghayati amal jamaah, sesuatu perkara itu kita lakukan secara berjamaah. Memang kita faham ada satu kata-kata peribahasa Melayu tu, kalau nak laju buat seorang, pergi seorang. Kalau nak laju tak payah tunggu lagi, kawan ni make up lagi, kawan ni cari kasut lagi, cari token dan sebagainya, kan. Kalau nak laju pergi seorang. Tapi kalau nak pergi jauh, dia kena beramai-ramai. Faham. Kalau kita nak pergi Johor drive seorang, asal sampai Tapah patah balik lah. Tak larat, kan? sikit Tak minyak. larat nak bawa sembang pun tak boleh. Larat nak sembang ChatGPT je, kan. Jadi itu kalau nak pergi jauh, seronoknya pergi ramai-ramai. Jadi dalam ABIM tu sangat menekankan tentang budaya bekerja berjamaah, amal jamaah istilahnya. Jadi dalam ABIM, walaupun kadang-kadang kita buat sama-sama ni, ada orang main komplain, kata aku buat seorang, hampa buat ramai pasal apa, kan. Memang kita boleh kita nak buat seorang, tapi kita itu menghidupkan amalan buat kerja sama-sama. Dan itu lebih nikmat. Bagaimana kalau kita melihat aspek kebersamaan tu, kan,
setiap orang ni dia ada kelebihan-kelebihan dia kan. Setiap orang dia ada 2-3 kelebihan. Tapi kalau digabung jalinkan dengan orang ni kelebihan pelbagai, dia jadi satu kelompok yang mempunyai kelebihan yang sangat dinamik. Kan? Dalam satu-satu kelompok itu ada pelbagai kelebihan dan juga kemahiran, kan? Macam lidi, kalau ada satu, mungkinlah kita boleh congkeh gigi ya. Lidi satu kan. Tapi kalau dah jadi penyapu lidi, buang sawang boleh, sapu sampah boleh, libah anak harta dengan cakap pun boleh. Jadi banyak kegunaannya. Itu antara budaya-budaya ABIM yang menjadi garis panduan kepada peranan-peranan ABIM di dalam masyarakat dan juga di dalam organisasi ABIM itu sendiri. Mungkin itu yang saya boleh sampaikan sikit sebanyak berkenaan peranan. Saya setuju dengan Ustaz berkenaan dengan kerjasama dalam belia. Kita ambil dalam konteks belia. Kalau kita dalam belia ni hanyalah duduk seorang diri, kita tak boleh nak pergi ke mana-mana. Tapi kalau kita bekerjasama dalam satu persatuan, insya-Allah, saya bagi contoh yang mudah. Sebagai contoh di depan mata, Angkatan Belia Islam Malaysia. Dengan pencapaiannya sekarang, mereka salah satu persatuan yang agak baguslah dari segi pencapaian, dari segi ekonomi. Sebab apa? Sebab buat secara bekerjasama, dia terapkan benda tu. Jadi persatuan-persatuan yang kat luar sana, ambillah input-input ni daripada Angkatan Belia Islam Malaysia ni, ilmu-ilmu macam mana nak bagi persatuan anda di luar sana, persatuan tunggal ke apa yang Abang Amin kata episod yang lepas, semua persatuan ambillah input-input ataupun maklumat-maklumat daripada Angkatan Belia Islam Malaysia. Jadi saya nak tanya seterusnya lah. Tadi saya dah buka berkaitan dengan Hari Raya Aidiladha ni atau Korban. Jadi daripada gambaran Ustaz ataupun Ustaz bolehlah bagi sedikit penerangan kepada penonton kita di luar sana, apa erti korban dalam Islam ni yang sebenar-benarnya? Baik, terima kasih Ammar atas soalan yang diberikan. Saya rasa saban tahun kita tak boleh lari daripada perbincangan tentang soal korban dan juga hari korban ini. Cuma yang kita nak fokuskan pada hari ini mungkinlah tentang maksud pengorbanan dan belia. Boleh kita kaitkan juga dengan belia. Daripada apa yang kita belajar daripada pengamalan ataupun kehidupan orang dulu-dulu, kan, kita belajar melalui pengalaman mereka. Pengorbanan ini adalah satu perkara yang tak boleh dielakkan lah, dan sangat penting bagi nak membentuk kepribadian yang unggul, yang tahan kepada setiap cabaran dan ujian di dalam kehidupan ini. Sudah tentu kita takkan terlepas daripada aspek pengorbanan. Cumanya dalam erti korban yang saya nak bawa untuk kita beri lebih fokus adalah tentang yang pengorbanan yang nak kita hayati dekat-dekat dengan raya korban ini. Kan, dekat dengan raya korban ini kita tak boleh tidak terpisah dan tidak boleh tidak kita perlu menyebut tentang dua kisah utama tentang pengorbanan. Yang pertamanya tentang peristiwa yang berlaku kepada Habil dan Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam, dan juga peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya untuk menyembelih sebagai korban anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dua kisah ini, kalau kita melihat secara hati nurani kita tenang dan juga nak mencari hikmah daripada dua kisah ini, sudah tentu kita akan dapat melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu dia akan menguji kita sejauh mana kita ni menyayangi Allah itu sendiri, dan juga adakah kita itu menyayangi lebih perkara-perkara yang lain daripada Allah itu sendiri. Dalam banyak ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala tanya, sebab apa wahai hamba-Ku ni kamu ingkar kepadaku? Adakah sebab harta dunia? Adakah sebab nikmat yang sementara? Adakah sebab tak nampak pahala dan sebagainya tu? Allah tanya kepada kita, kenapa susah sangat nak berkorban untuk aku ni? Kan? Nak semayang berapa minit? 5 minit. Kan? Nak korban 5 minit tu pasal apa susah sangat? Adakah seronok sangat duduk di dunia tu? Kan? Adakah
tak sedar lagi bahawa nanti akan ada balasan yang lebih baik dan sebagainya. Jadi melalui ujian-ujian ini, pertanyaan-pertanyaan ini, saya nak mengajak kita kembali muhasabah, kan, seperti mana yang Saudara Ammar sebutkan di awal tadi, kita nak muhasabah sesi ini nih, kan? Sesi ini walaupun masa yang ada agak terhad dan sebagainya, kita cuba sebaik mungkin untuk kita menyampaikan. Kita nak kembali balik dalam kehidupan kita ni, berapa perkara yang kita buat untuk diri kita, berapa perkara yang kita buat untuk ibu ayah kita, berapa perkara kita buat untuk agama kita, berapa perkara untuk akhirat kita. Ini soal pengorbanan ini kita kena lihat secara jelas, perkara itu kita buat untuk diri sendiri ke, buat untuk itu ke, buat untuk. Kadang-kadang kita kosmetik, kita memperelokkan di luar, kan. Kita kata kita ni buat untuk belia, kita ni buat untuk orang lain, kita ni buat untuk kebaikan masyarakat, kita buat untuk agama dan sebagainya. Padahal di sebalik itu kita hanya nak mengangkat diri dan sebagainya. Ini perlu kita muhasabah dan juga kita koreksi, kita perbaiki, kan. Dan kembali kepada aspek pengorbanan tadi, saya nak mengajak untuk kita kembali menghayati setiap apa yang kita lakukan itu untuk siapa sebenarnya, baru disebut sebagai pengorbanan. Kalau kita buat untuk diri sendiri, itu bukan pengorbanan. Itu penting diri. Tapi kalau kita buat untuk sesuatu manfaat, kelangsungan generasi seterusnya, ataupun untuk agama, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru disebut pengorbanan. Terlepas apa saja yang kita buat, bagaimana dia baik, kalau untuk Allah, itu disebut sebagai pengorbanan. Sikit banyak seperti itulah yang boleh saya sampaikan berkenaan soalan tadi. Baik, terima kasih Ustaz. Tapi seperti Ustaz kata tadi, pengorbanan. Jadi pengorbanan ni adalah pelbagai macam yang kita boleh sentuh tentang pengorbanan. Jadi mungkin sedikit sebanyak pengorbanan Abim sendiri dalam memimpin Abim itu dan mengajak generasi-generasi anak muda hari ini untuk bersama dengan Abim memimpin persatuan dan juga menggerakkan Abim itu sendiri. Jadi bagaimana pandangan Ustaz untuk anak-anak muda ini pada hari ini, Abim sendiri, apa peranan Abim untuk mengajak anak-anak muda ni dari segi, mungkin dari segi pengorbanan Abim sendiri, mungkin wang dari ringgit ke nak mengajak mereka ni, ataupun dari segi ceramah saja ke, ataupun bagaimana? Itu pun merupakan pengorbanan Ustaz ni. Baik, terima kasih Saudara Amin atas soalan berkenaan dengan pengorbanan Abim itu sendiri. Saya sebagai generasi baru, saya pun dengan Abim masih lagi sangat baru sebenarnya. 2019 baru terlibat aktif sebagai kepimpinan. Sebelum-sebelum tu ikut daripada jauh-jauh duk tengok luar pagar kan. Tak berani nak masuk dekat. Abim, satu perkara unik tentang Abim ini, dia cengeng bukan? Bukan. Dia ingat kita mungkinlah dia cengeng kan. Ya. Tapi Abim ini pendekatan di setiap negeri itu lain-lain. Di Kedah ini kebanyakan yang posisi kepimpinan Abim di Kedah ni banyak ni daripada golongan pendidik, ada pensyarah, ada ustaz, ada cikgu. Itu banyak di Kedah ni. Tapi kalau kita lihat di negeri Pulau Pinang contohnya, di Perlis, di Perak, di negeri-negeri yang lain, ada pelbagai image dan juga yang boleh kita gambarkan mereka tu lain daripada negeri-negeri yang lain. Maksudnya setiap negeri itu dia ada identiti yang unik, kan. Kalau di Kedah tu macam saya sebut tu lah, macam ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, dia tak ada yang golongan macam ahli atlet ke apa, kurang, bukan tak ada, kurang. Kan. Jadi itu satu keunikan. Dan yang saya boleh ingat kembali pengalaman saya dengan Abim, melihat pengorbanan generasi-generasi terdahulu itu. Ini yang boleh saya sampaikan, itu bukan pengorbanan saya. Saya melihat pengorbanan generasi-generasi terdahulu itu sangat luar biasa. Kan, kadang waktu bersama keluarganya sangat terhad. Ada sebagai pimpinan yang dia kata, saya ni kahwin satu tapi isteri ada dua. Isteri yang pertama adalah Abim, dia kata. Maksudnya dia menghabiskan masa dia, komitmen dia, hartanya itu
banyak kepada Abim. Alhamdulillah. Kan? Tetapi untuk isteri kedua dia ni kan, isteri betul dia ni. Betul lah. Isteri manusia dia ni. Kan? Sangat-sangat terhad dan dia banyak istilah-istilah yang lain yang menggambarkan pengorbanan generasi-generasi terdahulu, dan pengorbanan ini penting. Dan saya nak juga mengajak generasi-generasi baru, Amar, mungkin Amar generasi lebih muda lah. Saudara Amin mungkin kita satu generasi milenial kan. 90-an lah kan. Boleh. Saya nak mengajak kita untuk beristeri dua. Saya ingat tadi saya boleh, saya tak ada masalah. Saya tak ada orang marah di rumah. penonton tengok ni. Cuma saya nak mengajak. Kenapa? Saya salah satu ahli ataupun ketika itu ahli lah yang sangat terkesan dengan pengorbanan generasi-generasi dulu ni. Kan? Apa saja pengorbanannya lah, dan saya nak ajak Saudara Amin dan juga yang lain rakan-rakan yang menonton juga. Marilah kita sambung tungkus lumus, kerana setiap yang kita lakukan itu mungkin tidak diikuti secara terus oleh generasi-generasi kemudian, tetapi mereka akan terinspirasi, rasa terharu dengan apa yang kita buat kalau niat kita itu ikhlas, dan mereka akan mengikuti. Dan saya boleh kata saya sebagai salah seorang yang sangat terkesan dengan pengorbanan orang dulu-dulu. Bagaimana mereka duit ringgit mereka. Saya ingat satu pengorbanan, banyaklah, tapi salah satu pengorbanan yang saya sangat terkesan ketika nak menubuhkan salah sebuah sekolah, madrasah ataupun ketika itu markas disebut, istilahnya markas. Sekarang ni dah diberi nama ma'had dan sebagainya. Dia kumpul duit beli tanah. Kumpul duit beli tanah, walaupun tanahnya tu nilainya sangat banyak. Kumpul duit sampai korek tabung dan sebagainya untuk beli tanah untuk buat sekolah. Bila beli tanah, sekolah belum selesai lagi. Kutik duit lagi untuk bina persekolahan dan sebagainya. Ini generasi sekarang saya lihat perlu mengambil iktibar dan pengajaran untuk kita contohi. Walaupun bukan sekolah dah ada, tetapi bukanlah kita nak suruh kutip duit bina sekolah yang baru, tak perlu. Tapi bina bagaimana masjid, kita nak bina masjid ataupun kita nak meneruskan kelangsungan institusi ini dalam cara dan juga pengorbanan yang kita mampu. Betul. Itu antara salah satu, dan paling saya terkesan sekali dalam banyak-banyak pengorbanan di pihak Abim ini adalah mereka bersungguh-sungguh menumbuhkan institusi pengajian. Sanggup bersusah payah untuk tumbuhkan institusi pengajian, dan itulah. Dan alhamdulillah hari ini kita dah di Kedah ada lebih kurang 3 institusi pengajian rendah dan juga menengah, dan ada lebih kurang 8 ke 9 institusi di peringkat taski dan sebagainya. Itu sangat-sangat usaha itu dimulakan dengan pengorbanan yang sangat luar biasa yang perlu kita contohi untuk kita jaga dan juga kita melangsungkan perjuangan tersebut. Pengorbanan memang. Betul. Tapi saya setuju dengan Ustaz. Berkaitan dengan Abim, berkaitan dengan Institut Pendidikan ni. Sebab untuk para penonton, Abim ni dia sebenarnya terkenal dengan persekolahan. Sebab mereka ada satu sekolah dari sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Jadi saya nak kongsikan sikit. Saya tertarik dengan berkorban tu. Sebab berbeza sekolah bawah Abim dengan sekolah harian biasa sangat berbeza. Dari segi pembelajaran, dari segi berkorban. Saya beri contoh yang mudah. Cikgu-cikgu sekolah Abim ini, cikgu-cikgu ataupun pendidik sekolah Abim ni bukan sahaja berkorban jiwa dan raga, tapi berkorban semua masa dengan pengorbanan mereka, dan bayaran yang diberikan tidak sama dengan sekolah harian. Itu saya tak boleh nafikan, sebabnya benda itu fakta. Pemberian ataupun pemberian dari segi upah itu tidak sama langsung dengan sekolah harian. Jadi saya nak pujilah, macam penonton hari ini, saya nak puji kepada pendidik-pendidik di luar sana, pendidik-pendidik Abim di luar sana, saya nak puji. Kenapa saya pun salah satu orang panggil keluaran Abim. Sebab saya dulu sekolah di Setidak Rumah, salah satu institut pendidikan Abim. Saya tengok dari segi organisation sangat berbeza. Keluaran budak-budak Abim ini, bukanlah saya nak puji keluaran Abim ni, tapi saya cakap jujur, tanyalah cikgu-cikgu yang telah mengajar di sekolah harian, sangat berbeza. Dan mak ayah nak hantar pun memang akan cari sekolah Abim ni.
mereka tak kisah walaupun mahal sedikit, tapi memang penghasilan produk-produk ABIM ini sangatlah bagus. Saya beri contoh ustaz lah. Ustaz pun dah salah satu contoh yang sangat bagus. Jadi tadi dah bersembang erti pengorbanan. Saya pun setuju. Tapi saya setujulah yang isteri tu. Tapi isteri betul. Kita kena berkorban, bukanlah isteri yang betul. Tapi isteri persatuan tu kita kena berkorban. Macam mana kita berkorban dekat orang yang kita sayang, kita kena berkorban juga kepada persatuan yang kita sayang. Kita bagi persatuan tu jadi yang baguslah. Jadi ustaz, berkaitan dengan organisasi. Saya tengok ABIM ini adalah satu persatuan yang organisasi sangat tersusun, sangat teratur. Jadi ustaz boleh kongsikan, sebab saya jujur, persatuan nak menubuhkan satu institusi pendidikan sangatlah susah. Jadi boleh tak ustaz kongsikan macam mana ABIM ini muncul? Yang macam ustaz kongsikan, ABIM ini muncul baru sekecil zarah, tapi sekarang sudah sebesar bangunan sekolah. Jadi ustaz boleh kongsikan macam mana organisasi ABIM ini tersusun sampailah terbentuknya sekolah. Baik, terima kasih sekali lagi Saudara Ahmad. Saya sebenarnya kalau cerita pasal ABIM ini, saya pun tak pasti. Mungkinlah kadang ada orang yang menasihati supaya janganlah terlalu excited sangat. Tapi saya pun tak tahulah kenapa saya begitu excited. Mungkinlah kerana saya hidup dalam lingkungan, melihat, berpengalaman dengan mata sendiri. Walaupun di sana, di luar sana ada pelbagai salah faham tentang ABIM itu sendiri. Dan saya tak salahkanlah siapa-siapa yang ada salah faham dan sebagainya. Dan saya sangat berterima kasih kerana Sembang Derah hari ini, podcast Sembang Derah ini sudi menjemput, dan inilah saya kira ruang untuk saya menyampaikan sedikit penjelasan bagaimana ABIM itu sendiri, atas kemampuan dan juga pengalaman yang saya ada yang sedikit ini. ABIM itu sendiri asalnya dia, kalau boleh diceritakan lebih awal, berasal daripada Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia sebenarnya. Dia asal sekelompok mahasiswa yang ada kesedaran, yang ada misi dan visi, yang ada semangat, idealismenya tu, nak buat itu, nak buat ini. Tetapi mereka lihat dalam persatuan pelajar ni, dia terhad kepada ketika belajar lah. Bila habis belajar, mereka bukan pelajar lah. Jadi nak duduk dalam tu pun saya kira orang kata perasan pula kan. Ya, betul. Perasan tik hidung masin ke apa. Dan itu kedekut tik hidung masin. Jadi mereka apabila selesai di universiti sebagai mahasiswa yang menganggotai Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia ini, lalu ada cadangan dan sebagainya, dipertimbangkan cadangan tersebut, lalu hadirlah idea untuk menubuhkan angkatan belia pula. Setelah selesai di peringkat universiti, dan bukan selesai itu habis, tetapi selesai itu disambung pula oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain di universiti. Dan hari ini pun PKPIM bukanlah satu persatuan pelajar yang tidak dikenali, malah dia aktif dan ada lapangan dan crowdnya sendiri yang juga luar biasa. Dan apabila selesai di peringkat pelajar, mereka ini kepimpinan dan ahli ini yang dah habis umur mahasiswa, dia keluar menubuhkan bersama-sama Angkatan Belia Islam Malaysia pada Ogos, saya kalau tak silap saya 6 Ogos 1971 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan daripada situ kan mereka berkecimpung, berperanan dalam pelbagai bidang kan, dan agenda, ada agenda pendidikan, ada agenda kemanusiaan, ada agenda kesukarelawanan, ada agenda dakwah, ada agenda antarabangsa dan sebagainya. Bergerak masing-masing, bukan masing-masing, dalam satu organisasi, dan melalui kemahiran masing-masing itu mereka memaksimumkan kemampuan mereka untuk memperluaskan lagi yang disebut dengan dakwah, menyuburkan lagi masyarakat ini dengan budaya-budaya yang saya sebutkan tadi, budaya ilmu, budaya amalan kerohanian kan, di peringkat lokal dan juga antarabangsa. Dan apabila beransur-ansur beralih masa dan zaman itu, ada akta-akta yang
yang telah pun disebutkan oleh Surah Amin pada episod-episod yang lepas, dan saya sempat menonton sikit sebanyak. Terima kasih Ustaz. Kerana saya memang minat dengan Surah Amin ni. Dia pandai sembang terah. Sembang terah ni antaranya dia dan juga Ammar lah, kan. Jadi berubahnya diturunkan kepada 40 kan. Dulu ni Abim ni tua muda semua Abim. Ya, betul. Habis yang pelajar semua. Jadi bila diturunkan 40, yang atas 40 ni mereka mula berbincang kembali. Kita dah tak boleh duduk dalam Abim, apatah lagi memimpin di kepimpinan Abim itu. Lalu menubuhkan satu lagi persatuan yang disebut sebagai Wadah Pencerdasan Umat. Di Kedah pun ada sekarang, cuma yang mungkinlah di sudut belia mungkin tidak begitu sinonim, kerana mereka ni geng atas pada belia. Belia purba disebut nah. Belia purba. Kalau sebut tua dia marah. Ya, marah betul. Jadi sebut belia purba. Jadi itulah rentetan dan bagaimana Ammar tekankan soal pendidikan, bagaimana tertubuhnya sekolah. Memang itu core business dalam Abim, selain dakwah tarbiyah, kan, menyebarkan mesej-mesej Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah, ramah-ramah bukan marah-marah, kan. Dan kita juga mengusahakan yang disebut sebagai agenda pendidikan. Dan agenda pendidikan ketika itu, ketika awal-awal penubuhan sekolah, kita lihat soal penerapan silibusnya, soal penerapan soal penerapan akhlak dan budaya sekolah itu masih lagi banyak yang boleh diperbaiki. Dan alhamdulillah hari ini, hari demi hari, saya sekolah kementerian pun banyak memperbaiki di sudut pengamalan dan budaya di sekolah-sekolah, dan ini satu perkembangan yang sangat positif. Dan daripada situlah Abim dia mengusahakan pada awalnya peringkat taski dulu, peringkat kanak-kanak Islam dulu. Pada tahun 80-an, awal 80-an. Pada tahun awal 80-an. Dan bila mereka ada satu silibus untuk anak-anak taski pada ketika itu, untuk orang Islam ni, gerum anak-anak orang Islam ni pada ketika itu, minta maaf saya kerana taski-taski ataupun tadika-tadika yang ketika itu masih lagi kurang penerapan adab dan juga nilai-nilai Islam. Jadi tertubuhnya taski. Daripada taski itu, habis pelajar-pelajar taski itu, kita melihat mana nak pergi budak-budak ni. Kalau masuk sekolah kebangsaan, jadi kita pula kita dah asuh elok-elok, groom elok-elok dah, sikat rambut elok-elok dah, pergi main lumpuk pula kan. Jadi kita jagalah, kita jaga. Buat pula sekolah rendah. Jadi main di sekolah rendah, kita groom, kita boh lecu apa semua, kan. Make up elok lah, kan. Boh necktie apa semua, dah jadi seorang anak orang Islam, anak Muslim, ataupun seorang kanak-kanak dan juga seorang budak yang sopan santun, elok dan semuanya. Tiba-tiba dah habis di peringkat rendah, dia nak masuk menengah. Kita lihat saat lagi masuk menengah, saat lagi dia terikut budaya, dia lupa apa didikan kita tu. Di situ timbul pula usaha menubuhkan sekolah menengah. Kan sampailah hari ini dah tertubuh Kolej Darul Hikmah yang bertempat di Kajang, alhamdulillah. Dan itulah rentetan sedikit bermula daripada taski sehinggalah sekarang ni ada peringkat kolej. Cumanya mungkinlah bilangan itu tidak menyeluruh lagi, kan. Macam Saudara Ammar sebut, sekolah rendah dan menengah mungkin ada di setiap negeri, kecuali beberapa negeri. Tapi kolej ni mungkin dia sangat terhad, ada satu saja sekarang di Malaysia. Dan kita akan usahakan lagi untuk kita menyuburkan lagi, mempelbagaikan lagi peranan-peranan yang belia yang dah pun kita asuh, kita didik sesuai dengan apa pendekatan yang Islam mahukan. Dan kita bukan kata kita yang paling betul, di sekolah-sekolah lain pun banyak, dan kita sebagai salah satu agensi yang turut bekerjasama. Bukan kita yang paling betul, orang lain tak betul, bukan. Kan? Sekolah kerajaan pun betul, sekolah bukan kerajaan agama rakyat sekalian pun kita tak ada masalah selagi mana tidak bercanggah. Dan Abim nak menyatakan pengalaman Abim di situ adalah untuk memberitahu kita juga bersama-sama nak membangunkan yang disebut sebagai tamadun khairul ummah, itu generasi tamadun khairul ummah itu.
agak panjang sedikit, mungkin tak saya apa. serah kepada Tak salah Ustaz. Sebab kita pun seronok bila dengar sedikit sebanyak apa yang Ustaz terangkan tadi. Mungkin kita boleh minta pada pihak penganjur untuk kita lajak je 2 hari ke Amar. Tapi dia mulai sama-sama dengan Ustaz. Jadi Amar, betul pengorbanan Abim ni kalau kita dengar Amar daripada tertubuhnya daripada UKM Ustaz UKM dan sebagainya, memang mereka ni berperanan dan menyuarakan suara beliau ni memang kuat Amar. Sebab itulah lahirnya seorang pemimpin yang hari ini menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, merupakan bekas presiden kedua. Abim, presiden kedua Ahmad. Jadi besar levelnya di situ. Jadi Ustaz, kita pun sedikit sebanyak dah nak penghujung rancangan kita, tetapi Ustaz sedikit sebanyak mungkin Ustaz saya nak tanya terlebih dulu sebelum kita nak menutup ni, sebab saya nampak tadi Ustaz menceritakan tentang sekolah dan sebagainya menjadi penampung kepada Abim itu sendiri dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz untuk Abim selepas ini dengan akta yang diturunkan daripada 40 kepada 30 tahun, bagaimana pemimpin yang ni, adakah sekolah akan terganggu ke ataupun bagaimana Ustaz? Terima kasih Saudara Ahmad atas soalan tersebut. Sejujurnya di peringkat Abim juga kita sangat terkesan dengan akta yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Cumanya ialah kita dapat berita tentang pelaksanaan akta ni saya ingat dah setahun, 2 tahun belakangan ni kita dah pun berbincang secara sangat serius berkenaan dengan bagaimana masa depan kepimpinan Abim khususnya akan datang dan kepimpinan beliau secara umumnya akan datang. Dan di peringkat Abim ialah mau tak mau kita kena mendepani cabaran ini sebagai salah satu cabaran yang kita rasa sangat menggugat persatuan belia dengan keadaan Abim itu sendiri. Satu organisasi pertubuhan belia yang asetnya bukan hanya sekolah sebenarnya, kan? Sekolah itu satulah nak mengurus walaupun sekolahnya ada pengurusan yang tersendiri, tapi sangat terikat dan dekat dengan kepimpinan Abim. Begitu juga dengan aset-aset yang lain, tanah-tanah yang diwakafkan dan sebagainya. Ini kita kira sampai saat ini sukar untuk kita mencari belia bawah 30 yang sanggup, yang mampu. Itu satu soal yang lain. Yang sanggup itu pun sangat sukar. Tetapi alhamdulillah kan, kita tetap memandang ini satu usaha yang ada niat yang baik untuk memperkasakan lagi peranan beliau dan juga dan kita adalah satu dua pendekatan yang kita telah usahakan. Dan di beberapa negeri telah pun dilaksanakan pelantikan YDP ataupun presiden-presiden Abim di peringkat negeri yang bawah pada 30 dah pun bermula. Cuma di negeri Kedah ini oleh kerana macam saya sebut tadi situasinya kan, suasana itu setiap negeri lain. Ada negeri ni nampak macam ustaz-ustaz, negeri lain nampak macam rocker-rocker pun ada. Ni kalau di Abim negeri luar ada macam-macam, ada yang hipster ada, kan? Ada geng-geng skateboard pun ada. Kan, ada geng-geng profesional, doktor, jurutera pun ada. Pelbagai sebenarnya. Dan di beberapa negeri dah pun mula lantikan pimpinan tertinggi Abim itu dah pun di bawah 30. Dan di negeri Kedah ini kerana suasananya, pendekatannya agak berbeza, belum dilaksanakan tahun ini kan. Tetapi insya-Allah ke depan akan ada keputusan-keputusan melalui mesyuarat, perbincangan bersama kan kepimpinan-kepimpinan yang ada untuk kita sambut baik jugalah akta ini sejauh mana dan juga takat yang kita mampu lah. Dan apa yang saya nak tekankan sekali lagi adalah Abim ambil serius soal perubahan akta umur beliau ini dan kita kita buat persediaan untuk mendepani cabaran ini setakat yang kita mampu. Baik Ustaz, sebelum kita tutup Ustaz, sebenarnya yang bakal menjelma ini Aidiladha. Jadi mungkin apa harapan Ustaz sebelum kita tutup ni, apa harapan Ustaz untuk anak-anak muda di luar sana, belia terutamanya, tak kisah, kita bagi peluang pada Ustaz untuk
nak promote ABIM ke, sekolah ke, macam mana ke Amar kan, nak minta lembu ke apa ke, jadi ustaz bolehlah sedikit sebanyak terangkan sebenarnya penutup kita ni sebenarnya juga idea ada yang akan ditayangkan. Baik, terima kasih sekali lagi studio Sembang Dara kerana sudi menjemput. Dan untuk yang terakhir ni saya nak simpulkan, rumuskan kenaan dengan sempena Aidil Adha ini. Marilah kita sama-sama kembali menghayati pengorbanan generasi-generasi terdahulu Nabi Allah Adam dan anaknya Habil dan Qabil. Marilah kita menghayati kembali peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Mari jugalah kita menghayati kembali pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, para sahabat, para tabi'in, generasi-generasi terdahulu. Dan di sana ada banyak sangat hikmah dan yang boleh kita ambil pengajaran. Khususnya kalau boleh saya ambil sedikit kisah daripada bagaimana beliau yang begitu berperanan besar dalam dakwah awal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dia dakwah di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu umur dakwah Nabi 23 tahun. Bermula daripada 40 sampai 63. Tetapi dalam fasa di Makkah ini baru nak menceritakan tentang Islam, tentang Allah, tentang agama Islam ini, dia menerima cabaran yang sangat berat dan sampai mengancam nyawa, kan. Dan siapa yang menyokong Nabi ketika dakwah yang sangat berat ini, ketika Nabi umur 40-an ini, 41 ini, ketika memulakan dakwah 3 tahun pertama ini, yang banyak menyokong dakwah Nabi adalah golongan-golongan beliau. Jadi beliau ini peranan daripada zaman Nabi, malah kalau saya boleh tarik lagi di zaman sebelum Nabi SAW, itu sangat banyak peranan-peranan beliau yang dijadikan Allah dan juga dijadikan Nabi sebagai contoh bagaimana beliau yang sekarang ini untuk meneladani. Kerana peranan beliau tak pernah sunyi, peranan beliau tak pernah terkebelakang. Beliau tak pernah peranan dia duduk di belakang orang tua, duk kata, oh, ini ayah aku hebat, tak pernah. Dia pemuda yang sebenarnya itu, dia tak kira ayah dia siapa, mak dia siapa, tapi dia sentiasa ada pemikiran yang saya ada peranan yang cukup besar di dalam masyarakat untuk mengembalikan masyarakat kepada masyarakat yang maju dan juga bertamadun, yang disebut juga sebagai masyarakat madani, itu masyarakat yang bertamadun madani. Dan Sayyidina Umar sendiri masih beliau, dan banyak lagi, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Ali, itu beliau-beliau yang sangat menyumbang banyak kepada pertumbuhan Islam. Dan beliau sekarang, janganlah sebagai kesimpulan ini, janganlah kita rasa kita ni kecil. Kadang memang kita kecil, saya lebih kecil daripada Saudara Amin. Itu fakta. Betul. Tetapi kebolehan kita, kemahiran kita tak pernah kecil. Betul. Kita jangan bandingkan kebolehan kita. Kita kena gabungkan kebolehan kita. Betul. Hari ini saya boleh cakap macam ni kerana duduk sebelah Amin dengan Amal lah. Kalau saya duduk sebelah orang lain tak boleh hebat, cakap. Orangnya hebat. Tak boleh cakap lagu ni. Jadi kita bergabung. Jadi peranan beliau, jangan berasa diri kita tu kecil. Kan? Fizikalnya mungkin dia. Tetapi secara kebolehannya, peranan kita tak pernah kecil. Kena sentiasa berusaha bersungguh-sungguh memberi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Jadi itulah sedikit sebanyak ibrah daripada peristiwa-peristiwa yang terdahulu yang boleh kita kaitkan korban dan juga belia. Dan yang terakhir, saya sekali lagi nak berterima kasih, dan saya sangat berbesar hati dan juga terharulah dengan peluang yang telah pun diberikan untuk menceritakan sikit sebanyak tentang ABIM. Dan untuk tahu lebih lanjut tentang ABIM ada laman nama web, jadi boleh cari di Google ABIM. Nanti naiklah di situ maklumat-maklumat yang lebih terperinci dan tepat berkenaan ABIM. Saya ni kalau cerita ni tak semuanya tepat. Betul. Kan, tak semuanya tepat, adalah kesalahan fakta sikit sebanyak. Jadi kalau nak lebih tepat, cari di Google. Boleh sebut ke Google? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena payment sikit apa. Cari di Google ABIM, nanti dia akan naik nama web tu, boleh rujuk secara terperinci di situ. Dan kita sangat mengalu-alukan beliau-beliau untuk bersama-sama dengan ABIM
Karena kita kalau nak buat seorang tak mampu. Betul. Kalau buat saya beramai-ramai, insya-Allah kita akan lebih banyak benda yang boleh kita usahakan, insya-Allah. Jadi sekadar itu, terima kasih sekali lagi. Saya serah balik kepada. Baik, terima kasih Ustaz atas sedikit penerangan dan juga harapan Ustaz untuk Abim. Kalau Mar, kita nak cerita pasal Abim ni Mas, betul saya kata seminggu tak cukup. Seminggu tak cukup. Sangat besar pengorbanan Abim dalam dunia untuk menempuh dan juga dalam orang kata nak memperkasakan generasi belia dalam soal agama dan sebagainya, pendidik dan sebagainya. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Terlebih dulu kepada para penonton dan para belia di luar sana, sempena Hari Raya Aidiladha ini, kami dari tim Siar Madrasah mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, yang mana buat korban dan sebagainya, yang daripada perantauan pulanglah, semoga selamat sampai ke destinasi, insya-Allah. Jadi sampai di sini saya sembang derah kita episod keempat. InsyaAllah bertemu lagi kita ke episod yang seterusnya bersama dengan tetamu kita yang lain. Saya tamat dan sudahi Ustaz ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menggerak belia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.